morning. It's berapa ni? It's 7:19 AM. Now we're going to Padang. Padang Minangkabau. Padang. Kita nak jejak kisah Hayati dengan Zainuddin. Okay, this is our nak, crew. 4 of us. Dengan kita nak bagi. Kita nak menghayati budaya Indonesia Timur. Indonesia Timur. Bukan Sumatera Barat. Tak tahu lah. Jawa Barat dah. Ya. Jawa Barat tu. Kabupaten Jawa Barat lah. Let's go. Nombor penerbangan 8 pagi waktu tempatan, kita sudah mendarat di Padang Minangkabau. Padang Minangkabau pula. Airport Minangkabau ataupun Padang lah destinasi dia. Time dia 1 jam lewat ke belakang compare to Kuala Lumpur. Kau kena betul tu benda ni. Apa dia? Belakang kau ada orang. Oh sorry. Aku masuk TV3 pula. Sorry. Tak. Ada. Tadi flight kita ada masalah enjin nombor 2. Oh iya ke? Aku tak tahu dah. Aku dah tidur. Aku dah tidur. Pasal bangun dia cakap kau masalah enjin. Kalau masalah enjin ni aku malas nak keluar balik ni. Aduh. Aduh, aku dah fikir tahu dah. Dia kata 15 minit nanti dia akan inform Mesti balik. kita kena keluar balik. Tapi delay ke tadi? Tak, tadi lepas dia check dia tekan-tekan enjin ke tak macam Dia macam aku tak bergerak. Dia kata pressure tak naik. So dia kata lepas tu tiba-tiba dia kata dah check boleh. Okay, Lepas tu masa kita keluar tadi orang kata thank you. Dia kata actually FO apa dia yang flight officer yang power dia kata. Oh. Lepas tu tadi ada macam turbulence sikit lah. betul. Ada satu rumah dia menarik gila. Dia orang cakap kalau takut jangan bertepian rumah di tepi ombak, di tepi pantai. Kalau takut ombak jangan berumah di tepi pantai. Okey. Tapi orang kat sini tak takut bukit. Sebab dia berumah di kaki bukit. Oh. Mantap dia. Mantap dah kawan kau ni. Mantap, pandai berkata-kata lah. Kata-kata ke dia? Dia sampai nanti pun betul. Cantik. Jom. Airport dia lawa agak bersih. Macam airport baru tak ni. Betul flight dia sebenarnya tadi 1 jam saja. 1 jam ni dah. 1 jam. Kalau nak edit Let's go. bukan. Dia okay, kita sudah sampai. Mana? Airport dah besar. Baru dah besar. Sudah ada bang. Terima kasih. Sudah dah. Kejap kita cari mana awak ni. Sebenarnya ni macam kampung kita juga. Betul. Tapi belah-belah Sumatera Barat. Itu Sumatera Barat. Ini jauh ya Jawa Barat. Jawa Barat ini. Ni belah Medan apa? Sumatera Barat kan? Barat. West Sumatera kan? Sumatera. Betul. Mana si Azni? Kenalkan. Diharapkan tidak pertama kali Ini mesti Ini pertama kali untuk banyak-banyak kali lagi. Not last lah. Not last lah. Untuk beberapa kali. Berapa kali? Banyak kali lagi lah. Kita open trip lepas ni. Okay, ini Watan Dr. Adi. Ini yang pertama kita akan pergi suatu kawasan bisa dikatakan yang hidden gem. Jadi dia ada waterfall. So ada sana hari ni esok tu Ahad ada macam buka. Jadi suatu kawasan tu 1 tahun tak boleh ambil ikan. Esok buka. Ahad buka. Ahad ni buka. Yes. Satu hari ni. Yes. Jadi Langkah kanan. Ambil semuanya. Ambil semua ikannya. Jadi alu-alukan kamu. Jadi kita kan dekat Nyarai tu nanti kita subuh keluar. Jadi pagi kita pergi sana. Di sana. Tengok tu, tengok acara macam acara adat. Macam acara adat lah. Kita langkah kanan lah ni. Alhamdulillah. 11 Oktober kan. Tapi suka orang di Padang ni atau apa bang? Di immigration kan. Dulu tanya dah berapa lama kan? Dia tanya saya suka makan pedas ke tidak. Oh ya. Dah tanya stay di mana? Tanya suka makan pedas lah. Sebabnya kita singgah Wakaf Rahmah macam dalam 10 ke 15 minit je daripada ni. Ini masuk TV3 ni. 999 ni. Wakaf Rahmah. Oi, keren ni, ramai orang. Kita nak try lontong tunjang, lontong paku. Dah ready belum macam ni? Mana-mana kau suruh kau ambil. Betul, jangan makan katak je. Tu je syarat dia. Ali okey Ali? Okey. Okey. Ali jangan fikir masalah sangat Ali. Tak ni. Dia tak ada nampak Habis dah. Kita ke sana pula. Oh sini, okey. Baik.
keren. Okay, ini menunya Soto ni. ayam dalam berarut mana? Betul. Dah kan? Ini soto apa? Soto apa? Soto ayam Arif punya? Soto kau punya kot? Kan Arif punya. Soto ayam kan? Soto satu. Soto ayam. Dua. Kikil 2. Badak cik. Ada tempat duduknya? Ada sih. Tu hujung sana. Ini lontong kikil. Kita punya. Ya. Ini suasana di Warkop Rahmah Ya. Warkop nombor 1 di Padang. Padang. Yes. So kita sekarang akan cuba lontong kikil. Ini yang pertama bagi aku lah. Mula kita rasa lontong dengan kuahnya dulu. Macam mana dok? Apa rasanya dok? Kek dok, pedas dok. Dia lemak pedas dok. Ya ke? Okay, ini, Dia nampak rasanya lawa tak? ini kikil. Kulit dia. Terpotong. Terpotong mana? Dekat sini. Oh, dia kena macam ni Kan cuba. Tak pakai kena depan. Tak boleh. Ya tu, bodoh saya pun. Sedap sih. Barang dah ada kan, tapi tak guna kan. Boleh. Layan dia. Layan mak. Boleh. Ni Makan macam makanan Melayu. kalau aku rasa Sedap lah. lemak seremban. Oh boleh. Negeri Sembilan sedap. Ini asal usulnya. Asal usul makanan Minang bro. Padu. Bukan nak gila. kontroversi lah, tapi it is what it is man. Aku sama lah. Nama airport Minangkabau takkan Minangkabau tu asal Negeri Sembilan. Depan orang Negeri Sembilan aku cakap tak sedap makanan Negeri Sembilan. Sini yang sedap. Getah orang Sembilan. Merinding. Dah Negeri Sembilan. Ini import dia. Ya, dari sini aja kau. Import dia. Tak salah kita datang dengan warlocknya. Dr. Andi. Ya. Nah, sini Medan 8 jam ada. Mana? Sini. Selesai kita makan hari ini, sarapan, kita terus ke Nyarai. Let's go. Okay geng, sekarang pukul 10 kita singgah di rumah makan Lambuk Ombak untuk kita bungkus makan siang. Kita nak bungkus apa ni? Plan dia ramai orang sebelum naik gunung, diorang akan beli lauk kat sini. Tapi kita tak beli lauk. Kita beli kuah je. Sebab lauk kita tangkap sana. Mari. Okay, so kita sementara tengah tunggu bungkus-bungkus lauk. Aku just nak explain lah. Walaupun kita turun ke airport Padang, Minangkabau, tapi area ni adalah Pariaman. Dalam 40 minit macam itu ke Padang, kota Padang. Ini yang kita beli tadi kat sini. Ini kereta yang kita naik, Wuling Conferro. Kita pergi 2 kereta, satu kereta lagi mana tah sana kot. Kita bawa tim kita lah dengan guide and everything lah. Kita singgah laluan sini. Seperti ada ikan situ. Mana ikan dari mana? Yang nanti kita akan tembak. Oi, ini yang kita akan tembak weh. Gila. Tengok. Zoom. Oh, ini yang kita akan tembak ni. Masir ni mah. Masir ni. Ini masir ni. Weh, ni masir. Empurau. Dahsyat lah. Dah terbayang dah. Merinding.